Aku faham yang korang yang suka tunjuk gaji dekat media sosial. Aku tahu yang korang just nak tunjuk kesungguhan korang punya bekerja keras. Titip. Lelaki ini berang apabila ada orang lagi yang menunjuk gaji rider Grab. Akibat dia seorang, orang lain menjadi mangsa LHDN mengejar mereka. Ramai yang bersetuju dengan lelaki ini. Bahkan ada netizen mengatakan hadis Nabi pun tidak menyuruh untuk menunjukkan gaji. Tunjuk gaji lagi, tunjuk gaji lagi, tunjuk gaji lagi. Aku sebelum ni pernah tegur. Aku ada pernah post lah pasal budak rider Grab lain yang suka tunjuk gaji dekat media sosial, dekat TikTok sebelum ni. Tapi aku kena tegur lagi sekali lah supaya orang-orang lain nampak lah, pekerja-pekerja rider lain pun nampak lah video aku ni, supaya tolong lah jangan tunjuk gaji lagi. First, aku faham yang korang yang suka tunjuk gaji dekat media sosial. Aku tahu yang korang just nak tunjuk kesungguhan korang punya bekerja keras. Titik perlu korang dengan hasil yang sangat berbaloi waktu kau bekerja Grab ni. Aku faham benda tu. Itu positif point aku ambil . Tapi kau kena ambil negatif point juga. Kalau kau suka tunjuk gaji kat media sosial, in fact yang akan datang adalah biasa LSDN akan cari rider Grab. Itu biasalah, LSDN biasa lah. Mana je korang tak tahu, LSDN akan cari orang-orang yang gaji-gaji besar. Kita ni gaji Grab tak adalah tiap-tiap minggu dapat 1,800, 1,900. Tak ada tiap-tiap minggu macam tu. Kadang-kadang ada juga seminggu, 2 minggu tak sampai 1,000. Ada juga rider lain. Tapi kalau bila LSDN dah cari, kita ni nak bayar kadang-kadang tak mampu, kan? Yelah, dengan kos sara hidup dah makin tinggi, barang-barang pun dah makin naik semua, kan? Itu pertamalah. Yang kedua, bila kau suka tunjuk gaji sangat, orang-orang yang bukan kerja Grab, mulalah komplain, cakap asal gaji Grab ni pergi bagi gaji rider besar, bagi rider Grab ni semua gaji besar. Baik kau bagi gaji besar kepada orang-orang office. Mula dah macam tu. Dah tak pasal-pasal, akan datang fare Grab akan potong. Aku kau boleh tak nak lah gaji Grab punya fare ni asyik potong lagi, kan? Sebab kita ni bukanlah tiap-tiap hari asyik dapat order banyak, kan? Itu dah, kalau fare dah turun, dah mulalah ramai dah mengungut fare turun. Punca daripada siapa? Punca daripada ni budak-budak yang suka tunjuk gaji. Kena faham, kita ni duduk rakyat Malaysia, kita ni kat Malaysia, lagi-lagi orang Melayu, bukannya boleh tengok orang lain gaji besar daripada kita, betul tak? Mesti akan ada sifat cemburu, tahu tak? So aku minta tolonglah kepada rider Grab lain, janganlah, tolonglah jangan tunjuk gaji lagi, tolong. Apa yang aku cakap ni, apa yang aku nasihat, sebab aku tak nak lah gaji-gaji rider Grab akan potong fare lagi. Aku tak nak macam tu lagi. Ni dah sekarang RM3.50 paling murah dekat Johor lah. Aku tak nak lah tiba-tiba akan datang RM3 pula, tak pun RM2.50. Habis makin kecil.